Kadang kita rasa dunia ni biasa je. Tapi bila kau fikir balik, sebenarnya banyak benda pelik yang sains sendiri pun buat kita terdiam. Ni dia, 6 fakta sains mind-blowing yang akan buat kau rasa dunia ni macam simulasi. Yang pertama, setiap atom dalam badan manusia sebenarnya berasal daripada bintang yang meletup berjuta-juta tahun lepas. Maksudnya, secara tak langsung, kita semua ni adalah serpihan bintang yang masih hidup sampai hari ni. Yang kedua, bila kau tengok cermin, otak kau sebenarnya tengah tengok masa lepas. Sebab pantulan cahaya ambil masa beberapa nanodetik untuk sampai ke mata. Dan dalam tempoh sesingkat tu, masa sebenarnya dah pun bergerak. Yang ketiga, otak manusia boleh ubah masa sesuka hati bila kita bermimpi. Kadang-kadang mimpi terasa macam sejam lamanya. Padahal dalam dunia sebenar, cuma beberapa saat je. Yang keempat, lebih daripada 90% daripada sel dalam badan kita sebenarnya bukan sel manusia. Ia terdiri daripada bakteria dan mikroorganisma yang hidup bersama kita setiap masa, tanpa kita sedar. Yang kelima, setiap 5 saat, bumi hilang tenaga haba cukup untuk bekalkan satu bandar kecil. Tapi peliknya, kita langsung tak rasa apa-apa. Sebab sistem semula jadi bumi ni memang luar biasa stabil. Dan yang keenam, bila kau pandang langit malam dan nampak bintang berkelip, cahaya yang kau tengok tu mungkin datang dari bintang yang dah mati ribuan tahun lepas. Tapi cahayanya masih terus bergerak sampai ke mata kita hari ni. Sains bukan sekadar fakta, ia cara semesta beritahu kita betapa kecil tapi luar biasanya kita.